Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya Dika Putra. So first time hari ni nak buat untuk Tanah Jambang. So basically Dika business mentor. So Dika banyak jumpa orang. So dekat sini Dika nak try ubah image because why? Sekarang ini masculine, sangat-sangat penting dalam lelaki. So Dika dah Tanah Jambang dah, as you can see over here. Tapi dia ada a bit lag lah kat sini sebab tak tahu kenapa dia ada terlopong-lopong. So apa yang Dika buat dekat sini, when Dika search TikTok dan sebagainya, when Dika nampak ada glow jobs. So Dika rasa macam wow, dia punya result tu banyak sangat gempak. So Dika datang sini. Hari ni Dika datang untuk nak Tanah Jambang bersama dengan doktor subhanallah. So Dika tak sabar untuk hari ni dia prosedur. So untuk lelaki kat luar sana tengok video sampai habis, nak tengok dia punya journey dia macam mana. Jom kita tengok. Inilah desain yang seperti nama beliau untuk mendapatkan satu jambang seperti lelaki sejati. Inilah sideburn, inilah the upper part of the beard. Ini beard, ini misal ini fighter dan patient hendak melebatkan fighter di sini, dan di kawasan sini pun kekurangan sikit, kami akan menyisihkan kepadatan dan guti ini disambung supaya dapat satu jambang yang natural. Oh bapa, siapa yang tengok video ni, ramai orang takut untuk Tanah Jambang, betul tak? Sebab ingatkan sakit. Dika siap sekali tengok TV lagi, Dika tengok cerita fokus. Bapak layan gila. Yang best lagi boleh main phone, Dika langsung tak rasa sakit apa pun. So untuk lelaki yang tengok kat sini, kau rasa macam takut Tanah Jambang. Sebab bila kita tengok dia cabut-cabut kat video, kita rasa macam bapak sakit gila, betul tak? Bila kita tarik sideburn pun sakit kan. Tapi kat sini tak rasa langsung lah sakit tu. So memang best gila. So alhamdulillah dah habis extract dah. So dia tak sabar untuk nak tanah kat depan pula. Okay, kita tengok next procedure.